Kualiti udara di 9 kawasan di Sarawak, Selangor dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat sekira jam 12.30 hari ini. Menurut Jabatan Alam Sekitar, Sibu di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 165, diikuti Batu Muda Kuala Lumpur 133 dan Banting 131. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di Ceras dengan 122, Putrajaya 120, Pelabuhan Kelang 114, Petaling Jaya 104, manakala Samarahan dan Sibu masing-masing 107. Sementara itu, kualiti udara di 17 kawasan lagi berada pada paras sederhana. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategori sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas berbahaya. Orang ramai boleh merujuk portal www.doe.gov.my untuk mengetahui bacaan IPU semasa.